Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 12 akan membentangkan satu daripada teknik dan kaedah pemikiran kreatif dan penyelesaian masalah, iaitu Six Thinking Hat yang diperkenalkan oleh Dr. Edward de Bono. Kami terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan, iaitu Aaron Krista, Nurul Najihah, Ruziana, saya sendiri Muhammad Nazmi dan Nur Hazikah. Saya teruskan kepada isi kandungan pembentangan kami. Pembentangan kami terdiri daripada isi kandungan, iaitu yang pertama adalah pengenalan, yang kedua adalah aplikasi dalam teknik dan kaedah Six Thinking Hat ini, dan cabaran penggunaan Six Thinking Hat di dalam kelas, dan akhir sekali adalah kesimpulan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ruziana binti Muhammad Zawawi, nombor ID P148357, dan saya akan teruskan dengan pengenalan. Baiklah, proses pembuatan keputusan adalah satu proses yang kita gunakan setiap hari. Pada tahun 1985, Dr. Edward de Bono telah memperkenalkan Six Thinking Hat sebagai satu strategi pemikiran untuk proses pembuatan keputusan yang lebih efektif dan berstruktur. Baiklah, teori Six Thinking Hat ini menggunakan 6 topi berbeza warna dengan simbolik yang tertentu. Matlamat teori Six Thinking Hat adalah untuk menyediakan garis panduan dalam pembuatan keputusan yang meningkatkan kemahiran berfikir dengan meneroka pelbagai perspektif dalam sesuatu perbincangan untuk penyelesaian masalah dan membuat sesuatu keputusan. Baiklah, sedikit sebanyak tentang biografi Dr. Edward de Bono. Beliau telah dilahirkan di Malta pada 1933 dan meninggal dunia pada tahun 2021. Beliau telah menulis lebih dari 80 buah buku dan diterjemahkan ke dalam 40 bahasa serta digunakan dalam 90 buah negara. Baiklah, Six Thinking Hat ini adalah salah satu kesinambungan kepada pemikiran paralel, yang mana pemikiran paralel ini semua ahli memberi tumpuan kepada aspek pemikiran yang sama seperti fakta, emosi atau penilaian dalam waktu yang sama. Seterusnya, teori Six Thinking Hat ini juga menyokong pemikiran lateral, iaitu pemikiran yang kreatif dan fleksibel dalam menyelesaikan masalah secara inovatif. Baiklah, sekarang saya akan terangkan secara ringkas tentang teori Six Thinking Hat yang diwakili oleh 6 warna topi berbeza. Topi pertama adalah topi putih, di mana ia mewakili maklumat, fakta dan objektif. Topi kedua adalah topi merah, di mana ia adalah simbolik kepada meluahkan emosi dan perasaan, berkongsi suka atau tidak suka. Seterusnya, topi berwarna hitam pula adalah mengenal pasti masalah, kesukaran atau risiko. Dan seterusnya, topi berwarna kuning ialah optimis dan berfikiran positif. Manakala topi berwarna hijau pula adalah kreativiti, alternatif serta idea baru. Dan akhir sekali, topi berwarna biru pula mewakili pengurusan proses pemikiran dan serta memastikan garis panduan Six Thinking Hat dipatuhi ketika perbincangan kumpulan dijalankan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Najihah. Nombor matrik saya P152302. Saya akan meneruskan perbentangan ini mengenai bagaimana mengaplikasikan teori Six Thinking Hat ini di dalam konteks pendidikan masa kini. Okey, yang pertama iaitu topi kuning. Topi kuning dalam teknik Six Thinking Hat mewakili keyakinan, faedah dan nilai. Apabila menggunakan topi kuning ini, pelajar dapat mengenal pasti aspek positif dan bersikap optimistik dalam semua perkara. Bagaimana kita boleh mengaplikasikan topi kuning ini di dalam pembelajaran? Topi kuning boleh diaplikasikan melalui pelibatan murid dalam projek mereka bentuk produk mesra alam, di mana pelajar diminta untuk menyelesaikan masalah pencemaran alam sekitar dengan mencipta projek mesra alam seperti beg kita semula. Guru boleh meminta pelajar untuk memakai topi kuning bagi mencari manfaat daripada projek ini, seperti berlakunya pengurangan penggunaan plastik, memupuk kesedaran masyarakat, dan pelajar juga boleh melihat peluang yang ada
untuk memperkenalkan produk mereka kepada komuniti melalui pameran ataupun jualan. Aplikasi topi kuning yang seterusnya ialah melalui pendekatan berasaskan masalah khususnya dalam subjek matematik. Guru boleh menyuruh pelajar memakai topi kuning dan memberikan situasi di mana pelajar perlu mengkaji corak perbelanjaan keluarga mereka selama sebulan. Dengan menggunakan kaedah statistik, pelajar perlu memberi dan membuat cadangan pengurusan keuangan yang lebih baik kepada keluarga mereka. Guru juga boleh meminta pelajar untuk berfikir tentang manfaat penggunaan statistik dalam kehidupan seharian mereka supaya mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijak. Dan ini menggalakkan pelajar untuk melihat analisis statistik ini sebagai satu alat yang bernilai, bukan hanya sebagai subjek yang perlu dipelajari di dalam kelas. Tapi itu, penggunaan topi kuning juga dapat diaplikasikan dalam perbincangan kumpulan berstruktur di dalam subjek bahasa Melayu. Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan dan setiap kumpulan diberikan peranan masing-masing mengikut topi-topi yang ditentukan. Kumpulan yang memakai topi kuning ini diberi tugas untuk meneliti manfaat dan kebaikan amalan gaya hidup sihat dalam kalangan masyarakat. Semasa perbincangan, pelajar yang memakai topi kuning akan memberi nilai-nilai positif amalan gaya hidup sihat seperti mewujudkan masyarakat yang cergas dan sejahtera, meningkatkan produktiviti dan memupuk kesedaran masyarakat dalam menjaga kesihatan. Melalui pendekatan ini, pelajar didorong untuk melihat sesuatu isu bukan sekadar dari sudut masalah, tetapi juga dari sudut peluang, harapan dan potensi yang memberi kesan positif kepada masyarakat. Manakala bagi topi hijau mewakili kepada kreativiti, idea baharu dan penyelesaian inovatif. Topi hijau menggalakkan pelajar dan guru keluar dari kebiasaan dan mencetus idea baharu yang belum pernah dicuba. Pertama sekali, aplikasi topi hijau dapat dilihat dalam penggunaan teknologi AR dan VR. Contohnya, dalam subjek geografi tingkatan 1, guru boleh menggunakan VR untuk membawa pelajar melawat kawasan yang terjejas akibat bencana alam seperti gunung berapi, gempa bumi dan banjir. Selepas eksplorasi maya dilakukan, guru boleh meminta pelajar memakai topi hijau bagi mencadangkan idea-idea baharu untuk mengurangkan kesan bencana. Contohnya, mereka bentuk struktur bangunan tahan gempa atau sistem amaran awal. Melalui penggunaan AR dan VR bersama pendekatan topi hijau, pelajar bukanlah sahaja terlibat aktif dalam sesi pembelajaran, malah diasah untuk menjadi pencetus idea yang mampu menyelesaikan cabaran dunia sebenar. Selain itu, topi hijau juga dapat diaplikasikan dalam pendekatan berasaskan reka bentuk, iaitu design thinking. Aplikasi topi hijau ini penting dalam fasa idea, di mana pelajar digalakkan untuk menjana idea. Sebagai contoh, dalam subjek reka bentuk teknologi tingkatan 2, pelajar diberi cabaran untuk mereka bekas makanan mesra alam bagi mengurangkan penggunaan plastik. Guru menggalakkan pelajar untuk memakai topi hijau bagi mencetuskan idea baharu seperti penggunaan bahan biodegradasi atau mencipta bekas makanan yang boleh dilipat untuk mudah dibawa. Pendekatan ini melatih pelajar untuk berfikir secara terbuka, berinovasi serta membina penyelesaian yang praktikal. Tambahan pula, penggunaan gamifikasi dalam pengajaran juga membuka ruang untuk mengaplikasikan topi hijau dengan menggalakkan pelajar berfikir secara kreatif semasa menjalankan aktiviti pembelajaran berbentuk permainan. Topi hijau dipakai oleh pelajar bagi mencadangkan idea-idea seperti alat penapis udara mini atau robot pengutip sampah untuk menyelamatkan bumi dalam permainan tersebut. Pendekatan ini menjadikan sesi pembelajaran lebih menyeronokkan serta dapat mencukir bakat sebenar pelajar. Akhir sekali, topi hijau juga boleh diaplikasikan dalam projek reka cipta pelajar berasaskan STEM, di mana guru boleh menggalakkan pelajar memakai topi hijau untuk merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mereka. Sebagai contoh, projek mencipta sistem pengumpulan air hujan automatik di sekolah. Guru boleh memberi peluang kepada pelajar untuk menjana idea dengan mencipta alat penapis air daripada kitas semula atau sistem sensor yang mengawal pelepasan air. Guru berperanan sebagai fasilitator yang mendorong pelajar untuk berfikir di luar kotak. Melalui topi hijau, pelajar bukan sahaja dibimbing untuk berinovasi tetapi dapat mengasah kemahiran serta menerapkan nilai STEM dalam kehidupan seharian.
Baiklah, kita beralih kepada topik biru. Sebelum itu, saya perkenalkan diri saya, Nur Hazika binti Idris, P152680. Okey, baiklah. Apa itu topi biru? Jadi topi biru ini mewakili tentang pemikiran kawalan ataupun pemikiran proses, di mana fokusnya adalah untuk mengawal dan juga menyusun pemikiran, memastikan perbincangan berjalan secara teratur dan juga mencapai objektif. Jadi dalam konteks pengajaran dan juga pendidikan pada masa kini, topi biru ini sangat penting kerana ianya dapat membantu mengurus proses pembelajaran secara teratur dan juga secara sistematik dan dapat matlamat utama dapat tercapai. Jadi aplikasi topi biru ini yang pertama ialah contohnya dalam kelas sejarah tingkatan 4. Okay, guru dapat menggunakan pendekatan topi biru untuk menyusun langkah pelaksanaan dalam rancangan pengajaran harian iaitu RPH. Okay, contohnya pengenalan, aktiviti kumpulan dan juga penilaian. Jadi guru juga dapat menetapkan tempoh masa yang tertentu bagi setiap bahagian aktiviti dan juga dapat menentukan kaedah belajar macam mana untuk memberi maklum balas terhadap satu topik yang dipelajari. Okey, melalui topi biru ini ia juga dapat membantu guru mengawal masa dengan baik, dan memastikan semua isu penting itu dapat disampaikan secara tersusun dan juga secara baik. Selain itu, pelajar sebagai pemikir topi biru itu boleh diberikan peranan sebagai pengawal proses. Contohnya dalam aktiviti kumpulan. Macam mana satu perbincangan, contohnya dalam subjek sains tentang isu perubahan iklim. Jadi pelajar yang memakai topi biru dan juga ada pelajar yang pakai topi berbeza ni duduk dalam satu kumpulan sama. Jadi pelajar yang pakai topi biru ni dapat menyediakan garis panduan perbincangan. Jadi dia boleh pastikanlah macam mana setiap pelajar dalam kumpulan dia tu sendiri dapat peluang untuk memberi pendapat dan juga dapat peluang untuk bercakap di hadapan. Guru juga boleh mainkan peranan sebagai contoh untuk catatlah keputusan akhir dan juga pastikan adanya tindakan susulan kalau ada. Dan guru juga boleh memberi pendapat dan juga memberi maklum balas terhadap jawapan daripada murid. Jadi kesannya aktiviti dapat mewujudkan suasana perbincangan yang teratur, adil dan juga mencapai objektif. Untuk contoh yang lain, pemakai topi biru juga dapat menilai keberkesanan sesi pengajaran pada akhir sesi kelas. Contohnya dalam subjek sains juga, guru boleh mengajak pelajar gunakan topi biru. Untuk apa? Untuk nilai balik apa yang dah mereka pelajari dalam kelas, apa yang mereka faham, kenal pasti apa yang boleh diperbaiki. Dan juga cadangkan juga apa pendekatan dan juga penambahbaikan untuk sesi akan datang. Jadi pelajar secara tuntasnya dan juga guru dapat bersama-sama untuk menilai balik proses pembelajaran secara reflektif dan juga secara efektif. Kita beralih kepada topi merah. Jadi topi merah ini merujuk pada pemikiran yang berdasarkan emosi, intuisi dan juga perasaan. Di mana topi merah ini dapat memberi ruang kepada pelajar untuk menyuarakan perasaan mereka secara terbuka tanpa perlu memberi justifikasi yang logik kerana emosi itu adalah sah dalam membuat sebarang keputusan. Selain itu, ianya dapat meningkatkan empati dan kefahaman antara guru dan juga pelajar dan juga menggalakkan pembelajaran secara sosial dan juga emosi. Dalam aplikasi pada masa kini, topi merah ini dapat digunakan sebagai contoh dalam subjek bahasa Melayu tentang perbincangan isu sosial tentang topik isu buli lah dalam kalangan pelajar sekolah. Jadi topi merah ini dapat digunakan sebagai contoh guru meminta murid untuk memakai topi merah untuk berkongsi perasaan mereka tentang isu buli. Contohnya guru boleh menanyakan soalan kesan buli kepada mangsa buli. Dan ini dapat memberikan satu ruang untuk murid itu sendiri berkongsi emosi dan juga perasaan mereka tentang kesan buli di mana ianya memberi kesan yang mendalam terhadap mangsa buli. Untuk aplikasi yang seterusnya, sebagai contoh dalam subjek sejarah, guru boleh menggalakkan pelajar untuk meluahkan emosi dan juga perasaan mereka apabila melihat kesan penjajahan dan juga peperangan yang telah berlaku dalam sejarah ketamadunan Melayu. Jadi murid yang memakai topi merah ini dapat meluahkan perasaan mereka dengan menyatakan bahawa terdapatnya kesan yang mendalam kepada mangsa peperangan. Sebagai contoh, perasaan takut dan trauma, sedih dan juga kehilangan orang yang tersayang, perasaan marah, kecewa dan juga rasa tidak adil kenapa mereka yang kena alami masalah itu. Dan juga rasa putus asa dan juga hilang harapan kerana kesan peperangan ini sangat mendalam lah. Jadi sudah tentunya murid yang memakai topi merah ini tidak mahu sejarah berulang kembali.
Dan aplikasi yang ketiga iaitu dalam subjek geografi, contohnya untuk topik pencemaran dan juga bencana alam. Jadi guru boleh bertanyakan soalan yang melibatkan perasaan seperti apa reaksi murid tentang kesan pencemaran alam sekitar ataupun bencana alam yang berlaku pada masa kini. Jadi murid yang memakai topi merah ini dapat berkongsi perasaan mereka lah, merasa sedih, akan kehilangan orang yang tersayang kerana bencana alam yang telah berlaku, contohnya tsunami. Jadi generasi akan datang juga akan bakal hidup dalam kehidupan yang tidak aman lah, tidak sihat dan juga kurang selamat disebabkan oleh pencemaran yang berlaku. Secara kesimpulannya, topi merah ini sangat pentinglah untuk memahami dan juga mendalami perasaan dan juga emosi seorang murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazmi bin Kamul Zaman, bernombor matrik P147965. Sekarang saya akan menerangkan tentang topi putih yang merujuk kepada pemikiran fokus kepada fakta, data dan maklumat objektif. Yang pertama, aplikasi topi putih ini adalah dapat dilihat dalam analisis prestasi murid berdasarkan data pentaksiran. Dalam amalan pengajaran dan pembelajaran, guru kini tidak lagi bergantung semata-mata kepada intuisi atau pemerhatian tidak formal. Sebaliknya, mereka menggunakan data daripada ujian kuis, pentaksiran bilik darjah dan pentaksiran berasaskan sekolah untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid. Melalui analisis objektif ini, guru dapat merancang intervensi pengajaran yang lebih tepat, contohnya memberi pengayaan kepada murid yang sudah menguasai atau bimbingan tambahan kepada murid yang masih lemah dalam topik tertentu. Aplikasi yang kedua adalah pemikiran topi putih ini diaplikasikan dalam perancangan pengajaran murid secara lebih berstrategi dengan menggunakan data seperti kadar kehadiran murid, minat terhadap mata pelajaran, latar belakang sosioekonomi dan maklum malas murid terhadap kaedah PDP. Guru dapat merancang isi kandungan pendekatan dan bahan bantu mengajar yang lebih sesuai dan efektif. Sebagai contoh, jika analisis menunjukkan murid kurang memberi tumpuan pada hari tertentu, guru boleh menyusun aktiviti pembelajaran lebih interaktif dan menyeronokkan pada hari tersebut untuk meningkatkan pelibatan murid tersebut. Jadi aplikasi yang ketiga adalah melalui topi putih ini, guru dapat melaksanakan kajian tindakan dalam kalangan guru untuk menekankan kepentingan aplikasi topi putih ini. Pada peringkat awal kajian tindakan, guru akan mengumpulkan data secara spesifik sama ada melalui pemerhatian, temu bual, soal selidik atau analisis dokumen untuk mengenal pasti masalah sebenar dalam PDP. Penggunaan maklumat ini membolehkan guru mengenal pasti punca masalah dan merancang tindakan yang bersesuaian. Ini bukan sahaja meningkatkan keberkesanan kajian, malah memastikan segala tindakan yang diambil adalah berasaskan bukti dan bukannya persepsi semata-mata. Aplikasi yang ketiga adalah dalam era digital kini, pemilihan teknologi dalam PDP juga menuntut pemikiran topi putih. Guru tidak boleh semena-mena memilih aplikasi atau platform digital tanpa menilai data penggunaannya dan tahap keberkesanan suatu platform tersebut. Sebagai contoh, guru akan memilih platform seperti Google Classroom atau Quizy kerana berdasarkan pada penggunaannya, statistik penggunaannya dalam kalangan murid dan tahap interaktiviti yang mampu menarik minat mereka. Ini membuktikan bahawa pemikiran berasaskan data penting untuk memastikan penggunaan teknologi itu adalah tepat dan memberi impak yang tinggi. Dan aplikasi yang kelima akhir sekali adalah melalui topi putih ini, penilaian terhadap suatu program dan dasar sekolah dapat dikenal pasti. Pentadbir sekolah menggunakan berbagai data seperti kehadiran disiplin, pencapaian akademik dan pelibatan murid dalam kurikulum untuk menilai keberkesanan sesuatu program yang dilaksanakan. Sebagai contoh, jika program nilam menunjukkan hanya sebahagian kecil murid aktif membaca buku, maka data ini akan menjadi asas kepada perubahan dalam penambahkan program tersebut. Seterusnya kita beralih kepada topi hitam. Topi hitam adalah merujuk kepada pemikiran kritikal yang menilai kelemahan, risiko dan cabaran dalam suatu cadangan atau tindakan. Dalam dunia pendidikan yang dinamik dan mencabar, pemikiran ini amat penting agar keputusan tidak dibuat secara terburu-buru atau terlalu optimistik. Jadi, aplikasi yang pertama dalam topi hitam ini adalah guru menggunakan topi hitam semasa merancang PDP. Sebelum melaksanakan pengajaran berbentuk digital seperti Kahoot atau Google Meet, guru perlu mempertimbangkan sama ada semua murid mempunyai akses internet atau gadget. Ini membolehkan guru menyediakan pelan alternatif bagi murid yang kurang kemudahan. Aplikasi yang kedua adalah pihak pentadbiran sekolah pula menggunakan topi hitam ini
ketika merancang program baharu. Contohnya dalam pelaksanaan program sekolah bebas plastik, risiko seperti kekurangan sokongan ibu bapa atau logistik yang rumit perlu dikenal pasti dan diatasi lebih awal. Yang ketiga, aplikasi topik hitam ini, guru dan pentadbir menilai keberkesanan aktiviti luar bilik belajar seperti lawatan sambil belajar, risiko seperti keselamatan murid, gangguan cuaca dan bebanan kos mesti diteliti agar aktiviti yang dirancang benar-benar sesuai dan selamat. Aplikasi yang keempat, topik hitam adalah pemilihan bahan pembelajaran. Guru akan memastikan bahan yang digunakan tidak mengandungi unsur sensitif atau tidak sesuai untuk tahap umur dan nilai murid. Sebarang unsur stereotip atau bahasa negatif harus dielakkan demi menjaga kesejahteraan murid. Dan akhir sekali adalah topik hitam ini digunakan untuk pengurusan disiplin murid. Guru akan menimbang kesan jangka panjang sesuatu tindakan disiplin terhadap psikologi dan hubungan guru dan murid. Jadi di sini saja saya punya pembintangan. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Aaron Krista, nombor matriks P1500367. Saya akan menerangkan tentang cabaran di dalam kelas jika guru menggunakan 6 thinking hats, iaitu topik kami. Kerana dalam dunia pendidikan yang semakin kompleks ini kan, dan banyak cabaran dan pelbagai pendekatan dan strategik pembelajaran telah diperkenalkan untuk meningkatkan pemikiran pelajar dengan wujudnya 6 thinking hat yang telah diperkenalkan oleh Edward de Bono. Kaedah ini menekankan keperluan untuk melihat sesuatu isu masalah dalam pelbagai sudut pandangan dengan menggunakan 6 topik berwarna sebagai simbol kepada gaya pemikiran yang berbeza. Namun begitu, guru menghadapi cabaran untuk menggunakan 6 thinking hat di dalam kelas. Cabaran pertama adalah kekangan masa dalam pelaksanaan aktiviti. Hal ini menyebabkan guru sukar untuk menggunakan masa yang begitu cukup di dalam kelas sekiranya menggunakan 6 thinking hat, kerana Bull Blog 2023 ada menyatakan antara kriteria guru yang baik dari perspektif pelajar, guru yang berkemahiran adalah dapat menguruskan masa dan pengajaran dengan lebih tepat. Mengapakah saya mengatakan kekangan masa dalam pelaksanaan aktiviti ini? Kerana guru perlu menyediakan bahan mengajar dan memperuntukkan masa yang sesuai mengikuti aktiviti yang dijalankan. Ini termasuklah masa untuk memberikan penerangan, membahagikan pelajar mengikut peranan topi lagi, dan memberikan masa untuk pelajar berbincang dan mengemukakan pendapat, serta masa untuk membuat rumusan dan refleksi. Dalam kebanyakan sekolah, masa yang diperuntukkan hanyalah 30 minit dan 60 minit sahaja kan. Oleh itu, semua guru mampu melaksanakan kaedah ini sepenuhnya dalam satu masa yang terhad, terutamanya apabila mereka juga mengajar silibus dan menyiapkan pelajar untuk peperiksaan. Yang kedua pula, tahap pemahaman pelajar tidak seimbang. Kerana ada pelajar yang cenderung kepada pemikiran logik, iaitu topi putih. Tetapi ada juga segelintir pelajar lebih suka kepada pemikiran emosi, iaitu topi merah, atau kritikan kepada topi hitam. Tetapi menurut Scriven dan Paul 2008, pemikiran kritis merangkumi dua aspek penting, iaitu kemahiran untuk menjana dan memproses maklumat serta kepercayaan dan tabiat untuk menggunakan kemahiran tersebutlah serta berterusan bagi membimbing tingkah laku dan membuat sesuatu keputusan dengan lebih bijak. Jadi pandangan ini menjelaskan bahawa pemahaman teori semata-mata tidak mencukupi. Sebaliknya, pelajar juga perlu berupaya untuk menerapkan ilmu dan kemahiran berfikir secara konsisten dalam situasi sebenar bagi menyatakan masalah dan membuat pilihan dengan lebih tepat. Dalam konteks 6 thinking hat ni kan di dalam kelas, ia bermakna bukan semua pelajar akan memahami maksud dan peranan setiap topik pemikiran. Malah harus membangunkan kesediaan minda dan sikap positif untuk berfikiran secara kritis dan sistematik lah. Jadi, pelajar yang kurang berkeyakinan atau malu seringkali tidak mahu mengambil bahagian secara aktif, lalu menjadikan aktiviti ini kurang berkesan. Yang ketiga pula adalah peranan guru sebagai fasiliti yang mencabar. Kaedah 6 thinking hat ini kan akan menuntut guru untuk bertindak bukan sekadar sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai fasilitator yang aktif dan mahirlah dalam menguruskan proses pemikiran pelajar. Menurut Pusat Rujukan Persuratan Melayu 2016,
Inisiatif bermaksud daya usaha yang mula-mula memulakan sesuatu usaha oleh kebolehan untuk melihat apa-apa yang perlu dilakukan dan berusaha untuk menjayakannya. Inisiatif merupakan salah satu langkah yang diambil untuk memastikan guru mempunyai pengetahuan dan kemahiran semasa ketika mengendalikan BBM lah. Kira Six Thinking Hat ini sebagai BBM dalam pelaksanaan PDP. Jadi, gaya dan strategi pembelajaran yang dipilih dan dilaksanakan oleh guru akan mempengaruhi kejayaan dan kecemerlangan akademik kan. Jadi, hal ini bukan mudah, terutamanya bagi guru yang baru atau yang belum mendapat latihan khusus tentang pendekatan ini. Jadi, tanpa kefahaman yang kokoh, guru mungkin cenderung mengaplikasikan kaedah ini secara separuh masak, lalu gagal mencapai objektif asal, yaitu untuk memperkayakan proses pemikiran pelajar. Yang keempat pula adalah dominasi dan ketidakseimbangan penyertaan dalam kumpulan lah. Dalam pelaksanaan aktiviti berkumpulan ini, wujud risiko dominasi oleh pelajar tertentu kerana terutama mereka yang lebih patah bercakap atau lebih berpengaruh dalam kumpulan. Jadi penggunaan sesuatu kaedah pengajaran dalam proses pengajaran dan pelajaran PDP boleh mempengaruhi tahap keberkesanan sesebuah pengajaran lah, iaitu Taman et al. 2021. Hal ini demikian kerana strategi pengajaran yang digunakan oleh guru akan memberikan impak atau kesan kepada penerimaan pelajar. Seterusnya boleh membawa kejayaan kepada pelajar. Pelajar yang lebih pendiam atau kurang yakin pula cenderung untuk berdiam diri dan hanya mengikut tanpa memberikan sumbangan yang bermakna. Ini menyebabkan tidak semua pelajar mendapat peluang yang samalah untuk berfikiran dan menyuarakan idea berdasarkan topik yang diwakili. Yang terakhir pula adalah keterbatasan sumber dan bahan sokongan. Satu lagi cabaran ketara ialah kekurangan sumber dan bahan bantu mengajarlah yang diperlukan untuk menyokong pendekatan ini. Kementerian Pendidikan Malaysia telah menjadikan penggunaan BBM sebagai komponen penting dalam PDP di setiap sekolah, iaitu KPM 2012. Oleh demikian, kaedah Six Thinking Hat ini lebih berkesan jika disertakan dengan alat bantu visual seperti kad warna, papan pemuka pemikiran, lembaran kerja dan bahan interaktif lah. Ini mampu menjadikan PDP lebih menarik di samping dapat meningkatkan kefahaman pelajar berkenaan sesuatu pembelajaran, iaitu Jamaluddin dan Zaidatun 2003. Namun begitu, tidak semua sekolah mempunyai kemudahan atau bajet untuk menyediakan bahan tersebut kan. Jadi sekolah luar bandar atau yang kekurangan dana mungkin menghadapi kesukaran untuk melaksanakan pendekatan inilah secara optimum. Jadi guru-guru perlu memerlukan kemudahan asas untuk menjalankan aktiviti, dan jika kemudahan mencukupi, sudah tentu pengajaran yang diberikan akan memberikan kesan positif terhadap pelajar. Tanpa bahan yang sesuai, guru terpaksa bergantung kepada penerangan lisan sahaja, yaitu yang boleh mengurangkan keberkesanan dan daya tarikan aktiviti lah. Jadi kesimpulan yang dapat saya buat di sini bahawa dalam penggunaan Six Thinking Hat ini kan dalam bilik darjah merupakan satu inisiatif yang baiklah untuk memupuk budaya berfikir yang pelbagai dan mendalam dalam kalangan pelajar. Namun begitu, pelaksanaan tidak semudah yang disangka. Ia memerlukan perancangan rapi, kefahaman mendalam oleh guru dan sokongan daripada pihak sekolah dari segi masa, bahan dan latihan lah. Tanpa pendekatan sistematik, kaedah ini mungkin tidak mencapai matlamatnya, malah boleh menyebabkan kekeliruan dan tekanan dalam kalangan pelajar dan guru. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, kesimpulan. Teori Six Thinking Hat memberi pendekatan yang berstruktur dan holistik yang sangat relevan dalam pendidikan masa kini. Teori Six Thinking Hat juga membantu guru dan pelajar meneroka isu dari pelbagai sudut serta meningkatkan kualiti perbincangan dan pembuatan keputusan. Seterusnya, menseimbangkan pemikiran kritikal dan kreatif. Tambahan lagi, teori Six Thinking Hat juga menggabungkan pemikiran lateral, iaitu berfikiran secara inovatif, dan parallel, iaitu pemikiran yang lebih tersusun. Seterusnya, menyumbang kepada pembangunan pelajar yang berfikiran tinggi, seimbang dan bersedia menghadapi abad ke-21. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.